masa musim SPM dulu, awak datang pukul berapa? Pukul 6 pagi lah. Kenapa awal sangat? Sebab kena turun solat subuh. Kalau tak nanti kena tulis nama. Pukul 7. Sebab selalunya study pagi tu. Rajinnya. Tak ingat dah ni. Benda dah lama dah. Ini disimasi ni, kau janganlah. Aku tak boleh nak korek dah ni. Saya tak ikut SPM pun. Saya ikut UN. 7 dah masuk. Weh, kita sampai sekolah pukul 6.45. Awalnya? Duduk, study, kadang-kadang termenung. Oh, Musim SPM pukul 7 dah sampai kat Dewan. macam dah lewat je. Lewat? Awal tu. Gerak ke sampai sekolah? Sampai sekolah. Sampai sekolah 7 lebih macam tu. 6.30. Awalnya? Buat apa? Tak ada apa-apa pun. Duduk je dekat meja. Weh, COVID tu. PKP. Tapi SPM tak ambil ke? Ambil lah. Sampai 7.10. 7.10. Sempat tak nak study? Tak sempat. Pada lewat 7.10. 7.10? Ya. Masuk. Okay, masuk. 7.30. Tak kena tahan kat pagar ke? Tak ada pagar. 6.30. Awalnya? Faham. Buat apa? Study lah. Mesti doa. 6.30. Awalnya buat apa? Saya nak cikgu. Alam. Dengan gosip cikgu. Alamak. Okay.